Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Ainatasha binti Mahasan dari kelas Bahasa Melayu C. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di bunga cempaka. Dunia digital semakin di hati, namun keselamatan jangan dilupa. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat dan menjadi sebahagian daripada kehidupan harian kita. Murid-murid kini bukan sahaja menggunakan teknologi untuk hiburan, malah sebagai medium pembelajaran. Namun begitu, di sebalik kemudahan ini tersembunyi pelbagai risiko yang boleh mengancam keselamatan mereka. Persoalannya, sejauh manakah kita benar-benar memastikan murid kita selamat dalam dunia cyber? Justeru, pada hari ini, saya akan membincangkan tentang keselamatan cyber murid sebagai satu tanggungjawab sama yang memerlukan peranan aktif daripada guru, ibu bapa dan masyarakat. Hadirin yang dihormati, keselamatan cyber merupakan satu isu yang semakin membimbangkan dalam kalangan murid. Hal ini demikian kerana mereka sering terdedah kepada pelbagai ancaman tanpa disedari. Antara risiko utama ialah buli cyber, iaitu perbuatan mengganggu, menghina atau memalukan seseorang melalui platform digital. Kesan buli cyber ini sangat serius kerana ia boleh menjejaskan emosi, keyakinan diri dan kesihatan mental murid. Selain itu, murid juga mudah menjadi mangsa penipuan dalam talian atau scam. Mereka mungkin terpedaya dengan tawaran palsu, permainan dalam talian atau pautan yang tidak selamat. Seterusnya, terdapat juga risiko pendedahan maklumat peribadi di mana murid berkongsi maklumat seperti alamat rumah, nombor telefon atau gambar tanpa menyedari bahaya yang bakal dihadapi. Situasi ini menunjukkan bahawa murid bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga golongan yang sangat terdedah kepada risiko jika tidak dibimbing dengan betul. Hadirin sekalian, sebagai bakal guru, kita mempunyai tanggungjawab besar dalam memastikan murid menggunakan teknologi secara selamat dan beretika. Guru perlu berperanan dalam memberikan pendidikan literasi digital, iaitu membimbing murid memahami cara menggunakan internet dengan bijak. Kita juga perlu menerapkan nilai seperti tanggungjawab, hormat menghormati dan kesedaran terhadap keselamatan diri. Selain itu, guru harus menjadi contoh teladan dalam penggunaan teknologi. Cara kita berkomunikasi dan berkongsi maklumat akan menjadi rujukan kepada murid. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga memainkan peranan penting dengan memantau penggunaan peranti digital anak-anak. Komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak dapat membantu mengurangkan risiko penyalahgunaan teknologi. Kerjasama antara guru dan ibu bapa amat penting bagi memastikan keselamatan murid sentiasa terjamin. Hadirin yang dihormati, bagi memastikan keselamatan cyber murid, beberapa langkah proaktif perlu diambil. Pertama, murid perlu dididik supaya tidak berkongsi maklumat peribadi sewenang-wenangnya di internet. Mereka harus memahami bahawa tidak semua individu di alam maya mempunyai niat yang baik. Kedua, penggunaan kata laluan yang kuat dan tidak mudah diteka perlu diamalkan. Ini penting bagi melindungi akaun daripada digodam. Ketiga, murid perlu diajar untuk mengenal pasti tanda-tanda bahaya seperti mesej mencurigakan atau pautan yang tidak dikenali. Dalam situasi tersebut, mereka perlu segera melaporkan kepada guru atau ibu bapa.
Selain itu, amalan berfikir sebelum berkongsi juga sangat penting. Murid perlu sedar bahawa setiap tindakan di alam maya mempunyai kesan dan implikasi. Dengan langkah-langkah ini, risiko keselamatan cyber dapat dikurangkan secara signifikan. Hadirin sekalian, kesimpulannya, keselamatan cyber murid bukanlah satu isu yang boleh dipandang ringan. Ia merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan kesedaran ilmu dan tindakan daripada semua pihak. Sebagai bakal pendidik, kita perlu memastikan bahawa murid bukan sahaja celik teknologi, tetapi juga bijak dan selamat dalam menggunakannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, ilmu keselamatan cyber kita kongsi lagi. Baiklah, ingatlah pelindungi murid di dunia digital bermakna kita menjaga masa depan mereka. Sekian daripada saya, Intan Ainatasha binti Mahsan. Terima kasih. Bye.